Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, hari ni menu tengah hari kita adalah kerabu mangga. Mula-mula kita nak sangai ikan bilis tanpa minyak. Sepulanglah, kalau nak goreng guna minyak pun boleh. Kalau nak sangai tanpa minyak pun boleh. Kalau tak nak guna ikan bilis, boleh guna udang kering ya. Udang kering tu kita basuh, kemudian kita terus tumbuk sahaja. Tak perlu digoreng. Kalau sudah kekuningan, kita tengok ikan bilis ni dah masak, jangan sampai hangit ya. Kita tutup api, kita angkat dan kita tumbuk. Kita tumbuk ikan bilis ni ya. Kita memulakan buah mangga. Okey, saya buat satu biji je yang ni sebab ini besar-besar. Okey, kita menggunakan garam 1 sudu besar, sos ikan. Okey, kemudian kacang tanah yang telah kita sangai. Kalau nak tumbuk halus boleh, kalau nak kasar-kasar pun boleh. Okey, sedikit garam halus, serbuk perasa dan gula perang. Boleh guna gula merah. Kalau tak ada, boleh guna gula pasir. Okey, kita ada perahan, kita nak ambil jus limau. Kalau ada limau nipis lagi bagus. Limau nipis saya dah kering, dah tak kurang cantik lah. Limau kasturi pun dah agak layu, jadi saya gunakan buah lemon, jus lemon. Kita ambil jus lemon. Okey, ada buah tomato, setengah labu bawang besar, kita hiris nipis-nipis je tau. Okey, ini cili akar ataupun cili Thai. Okey, cili ni dia kurang pedas. Kalau kawan-kawan nak pedas, boleh guna cili api ya. Ataupun kalau guna cili akar ni, kita letak banyak-banyak. Pedaslah dia. Okey, kita ada bunga kantan. Bunga kantan ni kita hiris nipis-nipis. Dan 1 batang serai. Yang ini pun kita hiris nipis-nipis. Okey, ini ikan bilis yang telah saya sangai. Kalau nak goreng pun boleh. Kemudian kita tumbuk. Yang ni tak berapa lumat sangat. Kalau kita nak kisar pun boleh. Biasanya saya guna udang kering. Tapi udang kering dah habis. Kalau udang kering tu kita rendam dengan air panas sekejap. Bagi dia kembang. Kemudian kita toast, keringkan dan kita tumbuk lah. Okey, dah tumbuk tu. Terus saja kita masukkan ke dalam buah mangga tadi. Tak perlu sangai ya. Okey kawan-kawan, buah mangga tu kita buang kulit dia. Kemudian kita cincang-cincang seperti dalam video ni. Okey, orang dulu-dulu dia buat macam ni lah. Okey, kemudian kita hirislah. Okey, kita dapatlah hasil dia. Ada yang panjang, ada yang pendek kan. Hasil buah mangga tu. Okey, kalau nak cepat lagi, kalau kawan-kawan nak cepat, boleh je kita sagat guna alat dia ya. Guna alat dia tu, kita dapat hasil dia lebih halus lah buah mangga tu. Okey kawan-kawan, kita buat macam ni sehinggalah habis. Buah mangga ni kita telah masukkan ke dalam mangkuk yang lebih besar supaya kita senang nak gaul bahan-bahan lain. Okey, kita masukkan bawang besar. Boleh guna bawang merah. Kita hiris nipis-nipis je tau. Okey, kemudian kita masukkan serai. Serai ni kita ambil bahagian yang tengah-tengah dia tu, yang agak lembut sedikit ya, yang tak keras ya. Okey, masukkan bunga kantan. Dan kita masukkan cili. Boleh guna cili besar. Boleh, kalau nak guna cili api boleh. Okey, seterusnya kita masukkan buah tomato. Kalau nak letak tomato cherry pun boleh. Okey, kita taburkan ikan bilis. Saya udang kering dah habis, kita guna ikan bilis. Ikan bilis ni boleh digoreng ataupun disangai. Kita taburkan. Okey, kemudian kita masukkan garam, gula perang dan serbuk perasa. Nanti kita rasalah ya, kalau tawar ataupun kurang manis, kita tambahlah apa yang sepatutnya.
Okey, kita perahkan jus limau. Kalau ada limau nipis lagi sedap. Okey, kita perahkan jus limau. Okey, kemudian kita tuangkan sos ikan. Anggaran dalam 2 sudu besar ya. Bismillah. Okey, kemudian kita tuangkan kacang tanah. Kita tuangkan kacang tanah. Okey, bolehlah kita gaul rata. Okey, kita gaul. Okey, kita gaul rata. Biar dia sebati. Dan bolehlah kita hidang.